Apakah 600 juta ini boleh buat pulangan sebegitu rupa? Saya takut ini hanyalah semata-mata silap mata untuk lakukan sesuatu. 600 ringgit, kontrak 300 ringgit, 300 ringgit hilang. Seperti yang semua sedia maklum, dalam pembentangan Belanjawan 2026 tempoh hari, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ada memaklumkan bahawa Khazanah Nasional berhad melabur 600 juta ringgit bagi kerja-kerja baik pulih dan pemeliharaan Karkosa Seri Negara. Mungkin ada juga yang tak tahu atau kurang tahu apakah itu Karkosa Seri Negara. Karkosa Seri Negara merupakan sebuah kompleks agam atau maligai terletak di sebelah Taman Tasik Perdana, Kuala Lumpur. Ia terdiri daripada dua bangunan bersejarah iaitu Karkosa dan Seri Negara. Tempat itu dibina oleh Sir Frank Swettenham pada tahun 1896 dan merupakan kediaman rasminya sebaik pindah pada 1904. Bangunan ini menjadi kediaman rasmi Pesuruhjaya Tinggi British, manakala King's House, kini digelar Seri Negara, merupakan rumah tetamu rasmi bagi tetamu Malaysia yang terpenting. Ini semua waktu zaman penjajahan dululah. Tapi akhirnya, Karkosa dipulang kepada Kerajaan Malaysia pada tahun 1987. Ia juga menjadi lokasi bersejarah penubuhan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957. Kini ia menjadi simbol warisan negara yang melambangkan keagungan seni bina kolonial dan sejarah Raja-Raja Melayu. Jadi nilai sentimentalnya yang tinggi dan menjadi sebahagian daripada sejarah negara lah kiranya. Namun, kos membaik pulih yang dicadangkan PMX tu telah mendapat kritikan hebat dari puak pembangkang. Kata mereka, kenapa sampai 600 juta ringgit hanya untuk sebuah bangunan peninggalan penjajah? Tak ada kepentingan, malah mereka cuba membina persepsi bahawa adakah ini sebenarnya satu silap mata yang cuba disorok oleh kerajaan dalam cubaan menyakau lah kot. 600 juta nak repair Karkosa. Apa ni? Kepentingan apa? Ini Menteri Kawangan 2 fikir sendiri. 600 juta tu kalau senang, tak payah kita bagi privatize Karkosa tu, bagi pada syarikat-syarikat yang mampu dan kita bagi tahu, okey, engkau ambil 30 tahun dan ada pulangan hasil. Engkau sewa. Mungkin 2 juta setahun, 3 juta setahun. Kalau 30 tahun dah sampai menghampiri 100 juta ringgit. Apakah 600 juta ini boleh buat pulangan sebegitu rupa? Saya takut ini hanyalah semata-mata silap mata untuk lakukan sesuatu. 600 ringgit, kontrak 300 ringgit, 300 ringgit hilang. Inilah jadinya bila pembangkang hanya tahu membangkang, membuta tuli dan kurang gemar untuk membaca. Kurang gemar untuk buat homework. Berdegar-degar ingin menuduh kerajaan dengan naratif dan fitnah jahat semata-mata. Sebenarnya, Khazanah Nasional Berhad telah pun menjelaskan pelaburan sebanyak 600 juta ringgit bagi pemeliharaan warisan di Kuala Lumpur bukan saja merangkumi kerja-kerja pemulihan Karkosa Seri Negara, tetapi ia turut membabitkan 6 blok bangunan lain dalam kompleks bangunan Sultan Abdul Samad di Kuala Lumpur. Pelaburan ini adalah sebahagian daripada inisiatif di bawah Warisan KL yang akan terus menggiatkan semula warisan ibu kota dan mentakrifkan semula peranannya sebagai hub budaya dan ekonomi. Ia juga dilihat berpotensi untuk menghubungkan sejarah Malaysia dengan masa depan yang kreatif dan progresif. Malah, bangunan ini dilihat berpotensi dijadikan destinasi pelancongan bersejarah seperti mana Istana Buckingham di UK atau Istana Presiden di negara lain. Pemulihan boleh menjana hasil ekonomi melalui pelancongan, acara rasmi dan aktiviti kebudayaan. Selain mampu menyokong pertumbuhan ekonomi tempatan melalui pelaburan sekitar kawasan Tasik Perdana itu nanti. Ini semua sekaligus mengangkat imej Malaysia sebagai negara yang menghargai warisan lah. Namun, disebabkan keadaan bangunan yang semakin uzur dan terbiar dan ketidaktentuan fungsi selepas tutupnya hotel butik dulu tu, ia menjadi cabaran buat negara dalam memikirkan solusi terbaik. Jadi, sebab itulah kos yang dicadangkan tu dianggap bersesuaian. Pembangunan ni yang 600 juta bukan Karkosa satu bangunan, Karkosa Seri Negara 2. Ya. Keduanya ini warisan. Di samping itu kita jaga supaya bangunan-bangunan belakang, termasuk kalau ada gereja kuil Hindu yang belakang, kita tidak abaikan, bangunkan sekali. Tapi warisan sejarah kekuatan Melayunya dan sejarah kita dari bangunan sejarah bersamaan, Padang Merdeka, kereta api Tanah Melayu, daya bumi, sehingga Karkosa Seri Negara, itu kita
seolah-olah satu taman warisan. Jadi Kuala Lumpur itu dikenali sebagai suatu yang modern teknologinya tetapi yang segar budayanya. Bila kita mula labur di situ, dia akan menarik minat pelaburan lain berkembang di sekitarnya. Jadi 600 juta itu bukan wang kebajikan. Pelaburan termasuk untuk menjaga kepentingan sejarah. Itu dia tak faham. Dalam siapa yang boleh bangunkan begitu besar projek-projek yang menunjukkan kehebatan warisan sejarah dan budaya kita? Pada seperti Khazanah atau Petronas, ya. Kerajaan keutamaan dia yang lain-lain lagi. Tetapi kita pantau, tapi masih ada elemen komersialnya, elemen investmentnya, dan elemen keindahan. Apa-apa pun, marilah kita lihat dulu perjalanannya nanti bagaimana. Nak kritik dan pertikai itu boleh, tapi lihatlah fakta dan datanya terlebih dahulu. Janganlah sebab berbeza fikrah politik, maka terus dibangkang membuta tuli. Tak begitu?